Kalau korang ni seorang yang jenis cepat terasa kan, bila kena marah sikit je rasa nak menangis, atau korang tak boleh tengok orang lain sedih, terus korang akan rasa macam nak menangis. Kalau ya, mungkin korang tergolong dalam golongan yang kita panggil sebagai highly sensitive person, HSP. Orang yang sensitif ni, otak dia proses emosi ni unik sikit. Dia lebih mendalam. Sebab tu orang yang sensitif ni dia cepat overwhelmed dengan bunyi-bunyi bising, lampu terang pun tak boleh. Tapi korang kena ingat juga, orang yang sensitif ni dia bukanlah satu kelemahan tau. Sebab orang yang sensitif ni juga dia ada empati yang tinggi. Dia seorang yang kreatif dan dia lebih peka dengan keadaan sekeliling. So, kalau korang seorang yang sensitif, apa nak buat? Korang belajarlah untuk letakkan boundaries dalam setiap hal. Boundaries ni maksudnya perkara yang kita boleh kawal lah. Macam dengan siapa kita berkawan, limitkan masa kita dengan orang-orang yang tertentu. So sensitif ni dia bukanlah bermakna korang lemah, tapi itu kelebihan. Kalau korang tahu macam mana nak urus.